Apa? Siapa kau tu kau? Ada lah. Kau nak cakap apa? Cakap je. Asal kau nak cakap? Tadi kau menjerit-jerit. Cakap lah. So kau tak boleh hutang eh? Saya tak boleh bagi hutang. Saya Tak jaga hutang, punya orang. Confirm? Confirm. Confirm? Saya tak boleh bagi hutang. Confirm eh? Kau jangan duduk dalam ini. Ni. Aku cakap dengan kau. Aku dah cakap. Polis belakang kaki tapak kaki aku je ni. Polis kat belakang tapak kaki. Aku bayar besok. Aku bayar hantar duit kat kau. Tak boleh. Kita tak boleh bagi hutang. Sekarang bos memang bising pasal hutang. Saya jaga punya orang. Abang pun kena faham juga. Aku nak kena faham korang semua ni. Yelah. Abang yang nak hutang kan. Bukan saya yang nak hutang orang. Saya cakap elok-elok. Abang pergi marah-marah. Tak ada guna punya. Hutang aku berapa banyak orang hutang aku diam je. Yelah, bukan saya yang hutang abang. Kau mana Aceh? Aceh. Aceh. Aku Minang. Kau tahu sejarah kan? Lepas tu apa masalah dia? Minang dengan Aceh. Apa masalah Minang dengan Aceh? Tahu sejarah siapa yang menang peperangan Indonesia sana? Ni aku cucu dia ni. Kau nak tahu pasal Aceh punya cerita dah tahu? Aceh punya cerita kau tahu? Kau nak aku penjara ke kau nak kelokap? Aku pergi mana-mana pun boleh. Boleh? Boleh. Kau ikut pinggir sekarang pun boleh juga. Kau ikut sekarang. Ikut aku sekarang. Buat apa nak ikut kau? Kau cakap aku Pandang muka aku